Tambah pula ni hari raya. Ada lagi open house. Pi. Makan. Bagi seronok. Pi. Bagi adik-beradik. Pi riang-ria gembira. Saling hubung silaturahim. Hantar mesej. Buat meme. Lawak-lawak. Hantar dalam keluarga. Gelak kah dengan keluarga. Semua pahala. Orang beriman halal dengan halal. Tuan-tuan tahu kan? Tuan-tuan pi rumah saudara. Pi ziarah open house. Assalamualaikum. Tuan-tuan salam saja. Gugur dosa. Sampai balik. Sekali lagi salam balik. Balik. Baru berhenti daripada gugur dosa. Selama duduk rumah dia setengah jam. Dosa duduk turun. Dosa duduk turun. Dosa duduk turun. Apa mau? Itu hadis sahih. Seorang saudara yang beriman kasih kepada saudara dia, pergi ziarah saudara dia, salam dia. Bila dia bersalam tu, gugur dosa. Dan proses gugur dosa tu selagi dia ada kat rumah tu, gugur dosa sampai dia balik. Allah ampun dosa. Wallahu a'lam bissawab.